Ini dia 3 haiwan yang bunyi dia langsung tak sesuai dengan rupa. Macam mana tu? Sebelum tu, kalau korang rasa kucing ni comel, tekan like dan subscribe dulu guys. Cepat tekan sekarang. 3. Pygmy Marmoset. Monyet terkecil di dunia ni nampak sangat comel, tetapi bunyi dia lebih kurang macam alam elektronik pelik. 2. Koala. Ramai sangka koala akan berbunyi comel macam teddy bear, tetapi sebenarnya bunyi dia macam monster dalam hutan. 1. Red Fox. Musang ni nampak comel dan tenang, tapi bunyi dia macam manusia sedang menjerit waktu malam. Menurut korang, haiwan mana paling tak sesuai dengan bunyi dia? Cuba komen dekat bawah. Macam mana tu?